Adakah tangan anda terus mencapai cawan kopi walaupun mata masih belum terbuka sepenuhnya? Rasa yang biasa. Bukan. Kita dah biasa sangat fikir. Pagi kita takkan bermula tanpa secawan kopi atau dos kafein. Tapi bagaimana pula jika saya katakan ada minuman lain yang bukan sahaja lebih murah, malah mampu mencerdaskan otak anda dengan jauh lebih berkesan. Dan yang paling penting, tanpa kesan jatuh tenaga atau kelesuan mendadak selepas itu. Hari ini, kita akan bongkar 5 minuman super yang pasti akan mengubah persepsi anda tentang definisi pagi yang ideal. Kafein bertindak sebagai stimulan dengan menyekat reseptor dalam otak kita yang bertanggungjawab untuk rasa penat atau letih. Ini memberikan kita pinjaman tenaga sementara. Namun, setiap pinjaman pasti ada harganya yang perlu dibayar. Dari situlah datangnya rasa letih, mendadak, kegelisahan dan akhirnya ketagihan. Tapi, wira-wira minuman kita hari ini berfungsi dengan cara yang berbeza. Ia tidak meminjam tenaga, sebaliknya membantu badan anda menghasilkan tenaga sendiri dengan membekalkan sel-sel tubuh dengan segala yang diperlukan seawal pagi. Ini adalah pendekatan yang sangat berbeza untuk mencapai kecergasan sebenar. Jadi, juara pertama kita dalam usaha mendapatkan minda yang cergas adalah minuman yang sangat ringkas dan murah, sehinggakan ramai yang memandang rendah kepadanya. Kenali ia, air suam bersama hirisan lemon dan halia. Segar. Ya, memang semudah itu. Tapi jangan cepat-cepat scroll atau abaikan. Kerana di sebalik kesederhanaan ini tersimpan mekanisme yang sangat hebat untuk menghidupkan semula otak anda. Mari kita ingat semula. Selepas tidur malam, badan anda akan mengalami dehidrasi dan otak yang 3/4 daripadanya terdiri daripada air adalah bahagian yang paling terjejas terlebih dahulu. Air sejuk boleh menjadi kejutan bagi sistem pencernaan, manakala air suam pula diserap dengan lembut dan cepat serta-merta membekalkan cecair yang menyegarkan ke setiap sel. Ia ibarat mandi pagi tetapi dari dalam. Sekarang, mari kita masukkan lemon. Ini bukan sekadar untuk rasa. Lemon adalah sumber vitamin sangat penting untuk penghasilan neurotransmitter. Senang cerita, ini adalah batu bata yang membina mood dan tumpuan anda. Selain itu, lemon juga membantu hati untuk memulakan proses pembersihan badan dan semakin bersih badan anda, semakin jernih fikiran anda. Inilah bahan rahsia kita, halia. Kekuatan utamanya adalah meningkatkan peredaran darah. Dan anda sedang menekan pedal dengan lembut untuk sistem peredaran darah anda. Akan mula beredar lebih aktif, membekalkan oksigen dan nutrien terus ke otak. Ibarat menyalakan lampu di dalam kepala anda. Selain itu, ia juga terkenal dengan sifat anti radangnya yang melawan kabut otak yang sering mengganggu. Yang paling menarik, penyediaannya mengambil masa kurang dari seminit. Tidak perlu mesin kopi atau resipi yang rumit. Cukup hirisan lemon, sekeping kecil halia segar, tuangkan air suam, tetapi jangan air mendidih. Penting untuk tidak menggunakan air yang terlalu panas, mendidih, agar semua khasiatnya terpelihara. Minuman ini bukan sekadar menyegarkan. Ia membersih, menghidrat dan menyediakan otak anda untuk kerja yang produktif seawal minit pertama hari anda. Seterusnya, mari kita beralih kepada item kedua dalam senarai kita. Ini adalah minuman klasik yang sering diminum ramai. Ramai yang tidak menyedari potensi tersembunyinya. Teh hijau, tetapi dengan satu tambahan penting, segar. Mungkin anda fikir apa yang istimewa sangat, namun rahsianya terletak pada butiran kecil. Ya,
Teh hijau memang mengandungi kafein, kira-kira 3 kali ganda lebih sedikit berbanding kopi. Tetapi kesannya di sini sangat berbeza. Keajaiban sebenarnya terletak pada asid amino yang dipanggil L-theanine yang banyak terdapat dalam teh hijau berkualiti tinggi. Bahan ini ibarat pakar ketenangan untuk otak anda. L-theanine berfungsi seiring dengan kafein, melembutkan kesan sampingan yang tajam. Berbanding dengan kegelisahan dan keresahan yang sering diberikan oleh kopi, anda akan merasai keadaan berjaga-jaga yang tenang, fokus dan produktif. Ini adalah keadaan yang ideal untuk kerja yang memerlukan tumpuan tinggi atau untuk tugas-tugas kreatif. Minda anda menjadi tajam, namun pada masa yang sama kekal tenang dan santai. Sekarang, mari kita masukkan pudina pula. Ia bukan sekadar penambah rasa atau aroma. Kajian menunjukkan bahawa bau pudina sahaja sudah cukup untuk meningkatkan daya ingatan dan fungsi kognitif. Pudina membantu mengurangkan tahap kortisol, hormon tekanan yang sering memuncak pada waktu pagi. Jadi, anda bukan sahaja merangsang otak, tetapi pada masa yang sama menenangkan sistem saraf anda. Kesimpulannya, secawan teh hijau suam dengan daun pudina segar bukan sekadar minuman biasa. Ia adalah alat untuk penyesuaian halus otak anda, yang mengekalkan tenaga tanpa rasa gelisah, meningkatkan daya ingatan dan membantu mengatasi tekanan pagi. Pilihan yang sempurna bagi sesiapa yang bukan sahaja mahu bangun, tetapi terus bersedia untuk bekerja dengan minda yang jelas dan tenang. Sekarang, mari kita bercerita tentang minuman yang seringkali diabaikan ramai, disalah anggap sebagai sekadar tiruan kopi yang pudar. Kita bercakap tentang chicory. Jika anda berfikir ini hanyalah minuman tanpa kafein, untuk mereka yang tidak boleh minum kopi, anda tersilap besar. Chicory adalah pemain utama dengan strateginya yang tersendiri untuk menyegarkan minda anda. Perkara paling penting yang perlu anda tahu, chicory tidak mengandungi kafein. Langsung, tiada. Kesan menyegarkannya berfungsi berdasarkan prinsip yang sama sekali berbeza. Akar chicory kaya dengan bahan yang dipanggil inulin. Ini adalah sejenis serat larut yang juga bertindak sebagai prebiotik. Secara mudahnya, ia adalah makanan kegemaran untuk bakteria, baik dalam usus anda. Apa kaitan antara usus dan otak? Anda mungkin bertanya. Kaitan mereka sangat langsung. Wujudnya apa yang kita panggil paksi usus otak. Ini adalah komunikasi berterusan antara sistem penghadaman dan sistem saraf pusat. Apabila mikrobiom usus anda sihat dan gembira, ia menghasilkan bahan yang boleh meningkatkan mood, mengurangkan keresahan dan meningkatkan fungsi kognitif. Oleh itu, secawan chicory di pagi hari bukan sekadar merangsang saraf anda, tetapi pelaburan dalam kesihatan otak kedua anda, usus, yang secara langsung mempengaruhi kecerdasan minda anda. Tambahan pula, chicory mempunyai rasa pahit yang menyenangkan yang bagi ramai orang mengingatkan mereka kepada kopi. Ini membolehkan anda mengekalkan ritual pagi anda. Anda minum minuman suam yang harum yang secara psikologi dikaitkan dengan permulaan hari, tetapi tanpa membebankan sistem saraf anda dan tanpa menyebabkan ketagihan. Ini adalah cara bijak untuk menipu tabiat anda dan mendapatkan kecergasan melalui penjagaan tubuh, bukan melalui rangsangan buatan. Keempat kami ini adalah ibarat eliksir emas cair untuk otak anda, warisan dari perubatan Ayurveda kuno. Ia dikenali sebagai susu emas atau lebih umum dipanggil latte kunyit. Jika anda mencari cara untuk bukan sekadar bangun tidur, tetapi benar-benar mengaktifkan sistem pertahanan otak anda, maka inilah pilihan yang tepat.
Bintang utama minuman ini adalah kunyit, khususnya sebatian aktifnya, kurkumin. Ia adalah salah satu antioksidan semula jadi dan agen anti radang yang paling kuat di dunia. Mengapa ini sangat penting untuk otak pada waktu pagi? Sepanjang malam, tubuh menjalankan proses detoksifikasi. Namun kadang-kadang sisa-sisa tekanan metabolik boleh kekal. Kurkumin membantu menetralkan radikal bebas dan mengurangkan keradangan mikro yang boleh menyebabkan keletihan dan kabut otak itu. Ia secara harfiah melindungi sel-sel otak anda pada tahap yang paling dalam. Namun, ada satu rahsia yang sangat penting. Tanpa rahsia ini, semua manfaat kurkumin boleh menjadi sia-sia. Kurkumin sangat sukar diserap oleh badan. Untuk mengatasi masalah ini, anda perlu sentiasa menambah secubit lada hitam ke dalam susu emas anda. Sebatian piperin yang terkandung dalam lada hitam meningkatkan ketersediaan kurkumin ratusan, bahkan ribuan kali ganda. Ini seperti kunci yang membuka pintu kepada semua khasiat kunyit. Cara menyediakan minuman ini sangat mudah. Panaskan segelas susu tumbuhan atau susu biasa, tambah setengah sudu teh kunyit, secubit lada hitam dan jika suka, sedikit kayu manis atau halia untuk aroma. Boleh dimaniskan dengan madu. Hasilnya, anda akan menikmati minuman yang hangat, berempah dan menyegarkan, yang bukan sahaja memberi tenaga secara lembut, tetapi juga menenangkan sistem saraf, meningkatkan mood dan mencipta perisai kukuh untuk otak anda sepanjang hari. Akhir sekali, minuman pagi kelima kami ini khas untuk anda yang gemar memulakan hari dengan sesuatu yang lebih mengenyangkan dan padat nutrisi. Ia bukan sekadar minuman biasa, tetapi koktail nutrisi sebenar untuk otak anda. Smoothie beri bersama bayam. Janganlah anda gentar dengan perkataan bayam. Saya janji anda tidak akan merasai kehadirannya langsung, tetapi otak anda pasti akan berterima kasih. Beri adalah asas utama smoothie ini. Beri biru, blackcurrant dan beri hitam khususnya adalah pilihan yang sangat baik. Superfood kecil ini syarat dengan anthocyanin, sejenis antioksidan yang bertanggungjawab memberikan warna gelap pada beri. Penyelidikan menunjukkan bahawa bahan-bahan ini mampu meningkatkan komunikasi antara neuron, iaitu sel-sel otak kita. Ibarat mengemas kini perisian komputer dalaman anda agar semua proses berjalan lebih pantas dan lancar tanpa sebarang masalah. Beri juga membekalkan sejumlah karbohidrat sihat yang menjadi bahan api utama untuk otak anda berfungsi. Sekarang, mari kita bercakap tentang bahan rahsia bayam. Segenggam bayam segar dalam smoothie hampir tidak akan menjejaskan rasa kerana ia akan ditenggelami sepenuhnya oleh kemanisan buah beri dan jika ada pisang. Namun, bayam memperkaya minuman anda dengan zat besi dan asid folik. Kekurangan kedua-dua elemen ini adalah antara punca paling biasa bagi keletihan kronik dan masalah fokus. Menambah bayam anda secara langsung memerangi masalah kabut otak dan membekalkan tubuh dengan bahan binaan penting untuk penghasilan sel darah merah yang bertanggungjawab membawa oksigen ke seluruh badan. Resepnya sangat mudah. Campurkan segenggam beri beku, segenggam bayam, separuh pisang untuk kemanisan dan tekstur berkrim, serta sebarang cecair pilihan anda, sama ada air, susu berasaskan tumbuhan atau yogurt. Kisar kesemua bahan ini dalam pengisar selama kira-kira seminit. Hasilnya, anda akan menikmati bukan sekadar minuman, tetapi sarapan pagi yang lengkap dan ringan yang membekalkan otak anda segala yang diperlukan untuk memulakan hari. Tenaga, vitamin, antioksidan dan mineral penting. Ini adalah cara paling menyeluruh dan berkhasiat untuk menggerakkan otak anda seawal pagi. Jadi,
Apakah rahsia utama yang menyatukan semua minuman ini? Anda mungkin fikir kita cuma tukar satu perangsang dengan yang lain, tapi bukan begitu. Paling penting, kesegaran pagi yang sebenar bukan datang dari memaksa sistem saraf anda, tetapi dari menjaga keperluan asas tubuh. Kopi memaksa otak anda bekerja melebihi hadnya. Sebaliknya, 5 minuman ini melabur untuk kesihatan otak anda. Ia membekalkan hidrasi, nutrien untuk menghasilkan tenaga, melancarkan peredaran darah dan melindungi dari tekanan. Anda bukan sekadar bangun tidur, anda akan menjadi lebih produktif, lebih tenang dan lebih sihat dalam jangka masa panjang. Ini adalah peralihan dari meminjam tenaga kepada menghasilkan tenaga sendiri. Ringkasnya, inilah senarai minuman hebat yang dimaksudkan. Air limau biasa untuk hidrasi, teh hijau untuk tumpuan yang tenang, cikori untuk kesihatan usus dan otak, susu emas untuk perlindungan sel dan smoothie beri sebagai bahan bakar lengkap. 5 cara mudah, murah dan sangat berkesan untuk memulakan hari anda dengan betul. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda belajar sesuatu yang baru dan bermanfaat, jangan lupa tekan like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baru. Sekarang, soalan untuk anda. Apakah ritual atau minuman pagi selain kopi yang membantu anda segar bertenaga? Kongsikan resipi dan rahsia anda di ruangan komen. Mari kita bina pangkalan ilmu terbaik untuk pagi yang sihat.